Apakah tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia? Adakah hanya untuk hidup di bumi yang indah ini sahaja dan kemudian mati? Apakah tujuannya? Tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk satu perkara sahaja, dan tujuan itu adalah untuk menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dan perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, bukanlah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan manusia, tetapi manusialah yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dan mengakui keesaannya dan kebesarannya. Apabila jin dan manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga mendatangkan manfaat kepada mereka kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala dan syurga. Tetapi sebaliknya, jika mereka enggan, maka balasan dosa dan neraka untuk mereka. Dalam ayat ini juga dapat dilihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut jin dahulu dan baru manusia, oleh kerana jin adalah makhluk yang diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia. Ayat ini juga merupakan ayat yang memberitahu tentang tauhid, bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa Dialah yang menciptakan jin dan juga manusia. Kesimpulannya, sahabat semua, tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembahnya dan jangan menyekutukan Dia dengan yang lain. Oleh itu, sahabat semua, bersamalah kita istiqamah dalam beribadah, tanda kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah.